Tiada sentuhan tapi suasana tegang. Saksi ke-40 dedah surat body shaming dan permohonan maaf terakhir. Inquest Zara Khairina, hari ke-34. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam prosiding hari ke-34 inquest kematian Allahyarhamah Zara Khairina Mahadi, suasana Mahkamah Kota Kinabalu hari ini sekali lagi memberi tumpuan kepada keterangan saksi kanak-kanak. Kali ini, saksi ke-40 yang juga kanak-kanak ke-31, seorang pelajar tingkatan 2. Saksi berkenaan menceritakan bagaimana arwah Zara pernah memohon maaf kepada seorang pelajar lain berhubung sepucuk surat yang mengandungi unsur body shaming. Namun, pertemuan itu dikatakan turut diselubungi suasana tegang walaupun tiada sebarang sentuhan fizikal berlaku. Segmen 1, latar prosiding. Prosiding ke-34 inquest kematian Zara Khairina berlangsung secara in camera di hadapan Hakim Coroner Amir Shah Amir Hassan di Mahkamah Coroner Kota Kinabalu. Peguam kepada saksi Joan Goh memaklumkan kepada media bahawa saksi ke-40 merupakan pelajar tingkatan 2 di SMKA Tun Datu Mustafa, Kinarut dan hanya mengenali Zara sebagai kenalan biasa. Segmen 2. Surat body shaming dan permohonan maaf. Menurut saksi, kejadian itu berlaku pada hujung bulan April, sekitar jam 10 malam. Ketika itu, Zara datang ke dom seorang pelajar lain, rakan kepada saksi, untuk meminta maaf kerana telah menulis surat yang mengandungi kata-kata menghina fizikal atau body shaming. Tidak lama selepas itu, dua pelajar tingkatan 4 masuk ke bilik berkenaan dan bertanya mengapa Zara memohon maaf. Zara kemudian menjelaskan bahawa ia berkaitan surat yang ditulisnya bersama seorang rakan. Saksi hanya pernah berjumpa dengan Zara sekali sahaja, iaitu pada hujung bulan April lalu, sekitar jam 10 malam, kerana Zara mahu berjumpa dengan rakan saksi dan mereka telah berjumpa di dom pelajar tersebut. Semasa pertemuan itu, Zara telah meminta maaf kepada pelajar tersebut kerana telah menulis surat yang mengandungi kata-kata body shaming terhadap pelajar itu. Pelajar senior itu kemudiannya menasihati Zara dan rakannya supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut, mengingatkan bahawa tindakan sebegitu boleh menyinggung perasaan rakan asrama lain. Segmen 3. Insiden tegang tanpa sentuhan. Dalam keterangannya, saksi turut memaklumkan bahawa suasana